Itu dia satu, itu dia satu. Kita beli murah kan? Baik, hati-hati ke. Hati-hati. Baiman, hati-hati Baiman. Saya seorang yang dia. Syakir pun ikut. Kau jaga Syakir elok-elok. InsyaAllah. Okey. Okey. Kata-kata. Okey. So, Assalamualaikum. Hari ni kita bersama Rentak Alam. Kita ada trip ke nanti kan? Nak tahu ke mana kan? Yang penting tempat bersejarah yang meletup ngeri. Perpisahan adalah rekod. Dam. Mantap guys. Hari ni kita ke Indonesia. Video. Percobaan. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk alam. Tak tahu cikgu nak pergi mana tak? Nanti cikgu akan beritahu kat video macam biasa. Jangan lupa kita akan bersama-sama ke satu tempat di mana tempat bersejarah juga. Cikgu akan ceritakan kepada dari mana-mana. Kalau nak follow cikgu, klik link di bio cikgu. Assalamualaikum, salam untuk alam. Mana Pulau Mantan ni? Masya Allah. Subhanallah. Assalamualaikum. InsyaAllah. Kita dekat Borong. Tomorrow last day, you know. Tarik ke sana situ. Si jegangkung. Ini asam pedas pulau Bau dia sedap bang. Bau dia sedap bang. Asam pedas. Macam mana Angah ni? Oh, mentang-mentang jauh ne. Benda lain aja. Lanjut. Jauh ke dalam. Rasa nak lintas tak? Habis minyak. Manis-manis lah. Tengok
Orang jauh balik kampung. Lama tak balik kampung ni. Apa pakai je. Saya dikipin ni takut salah apa kan. Kan penemuan dia ni 1931. Sama lah ni. Penemuan dia. Yang menemukan itu cerita dia macam mana? Itu kalau saya ceritakan penemuan dia tu. Awal mula daripada penemuan makam tersebut lah. Mungkin juga zaman itu. Berarti tahun berapa tu tadi? 1931. Kita memang belum lahir ni. Belum lahir Belum kan? lahir. Macam mana saya nak tahu cerita Tapi macam mungkin mana? sepintas-pintas. Memang sepintas lalu kakak sepupu saya itu almarhum Haji Muhammad Raus. Mungkin dia lebih mengetahui masalah ini. Jadi itulah satu dia buat pembukuan itu. Oh, dia buat buku. Jadi mata-matanya di sini, moyang serangga di sana. Ada yang tu. Masjid itu Masjid Abdul Ghani ya? Ya. Dulu kan namanya Abdul Ghani. Ibu Nissan dia tu, itu beli dekat Singapura pakai layung. Untuk Nissan aja beli dekat Singapura. Zaman dulu kira Nissan aja. perahu apa kan. Jadi itulah orang-orang dulu. Nanti angkat lagi. Angkat lagi. Ya, sampai 3 kali. Ini keajaiban aja kan. Memang asal mulanya waktu inilah ya. Seperti ini. Ada nampak tulisan tak? Maklumat bapak macam tak ada ni? Tak ada kan? Cuma ini bukan situ. Dia orang. Cuma bercorak-corak di sistem. Motif-motif pada batu. Motif pada batu. Jadi batu ni keberatan dia tadi 10 kilo, coba pegang. Pegang kan? Itu macam Saya heran ni. Langsung tak ada tulisannya. Langsung tak ada. Ini dulu ni pol ni. Ini kan pol ni. okey. Itu perjalanan. Belum? Lagi apa tu? Arif, jangan ke bawah Arif. Walau mak terajak kawan. Kaki dia, kaki. Kaki dah sangkut macam-macam. Benih.